Ajar menunjukkan jisim tepung gandum. Melon. Untuk menghasilkan sebiji roti. 2/5 daripada sepaket gandum. Hitung jisim dalam gram. Untuk menghasilkan 10 biji roti yang sama. Okey. Jisim 2/5 daripada tepung gandum ni untuk menghasilkan 2/5 untuk menghasilkan satu biji roti yang sama, satu biji roti. Jadi kita perlu cari dululah berat yang diperlukan untuk satu biji roti itu terhasil. 2/5 perlu darab dengan 1 kilogram. Okey, boleh darab tu macam ni? Boleh ke? Yang pertama sekali kita perlu tukarlah kepada gram. Jadi 1000 gram. Jadi awak perlu akan jadikan dia macam ni. 2/5 darab 1000 gram. Okey, pertama sekali awak kena bahagi dulu. 1000 ni perlu bahagi dengan 5. Jadi 10 bahagi 5 dapat 2 sini. 0 bahagi 5 dapat 0. 0 bahagi 5 dapat 0. Okey, dah tak ada. Okay, kemudian yang ni awak perlu darab. 200 darab 2. Jadi 400 gram. Jadi awak akan dapat 400 gram yang dibuatlah, digunakan untuk buat satu biji roti. Okay, sekarang ni dia nak 10 biji roti yang sama. 10 biji roti. Jadi berapa? Okey, kita dapat dah 400 gram sama dengan satu biji roti. Jadi 10 biji roti bersamaan berapa ratus gram? Jadi dekat sini kita perlu darab. Okey, contoh 400 gram darab dengan 10. Okey, kita akan dapat berapa? Okey, kita dapat 400 dah. Ini 0, 1 darab 0. Betul ke macam ni? Kat sini salah. Kat sini salah. Kat sini salah. Sini. Sini sepatutnya 0 juga. Jadi kita akan dapat 4000 gram untuk 10 biji. 4000 gram untuk 10 biji roti. Macam